Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Iza lagi. Okey, you all, kali ni Iza nak kongsi satu lagi yang ini. Okey, Iza ada jug minuman ni yang sangat mudah. Yang kalau contohnya, kalau kita ada ramai dekat rumah kan, tetamu ke ataupun family yang datang dekat rumah ramai-ramai, jadi kita tak perlu nak bancuh air dekat dalam jug yang kecil. So ini kita ada dua bahagian, okey, untuk letak air minuman. Jadi yang mudahnya, tekan dia ada macam pili kat sini dan air boleh terus keluar. So material dia adalah kaca. Kita masukkan je ais dekat dalam ni dan boleh letak air. Nak bancuh terus dekat dalam ni pun boleh, tak ada masalah, sebab ruang dekat atas ni agak besar untuk kita nak masukkan sendok ke, kan, nak kacau air gula ke, nak letak apa-apa cordial ataupun bahan-bahan yang kita nak bancuh air minuman kan. Okey, yang bestnya, okey, dia ada stand macam ni kan. So stand yang berwarna hitam ni Iza suka sebab boleh matchkan juga dengan colour lain-lain punya barang yang ada dekat dalam rumah. Okey, lepas tu kaca sangat sesuai lah untuk kita bancuh minuman kan. So tak ada unsur-unsur dari bahan-bahan plastik kan. Cumanya untuk tempat isi air ni, dia khas untuk air sejuk yang berais sahajalah, tidak sesuai untuk air yang panas. Okey, so kalau nak bancuh air yang panas, lebih elok kita letak dalam macam material yang stainless steel ataupun kita guna yang macam tumbler punya konsep tu lah. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, kalau ada yang risau nak cuci bahagian air ni kan, jangan risau tau. Dekat sini kita boleh pulas dan dia ada getah dekat dalam ni yang kita boleh keluarkan dan cuci bersih-bersih. Okey, so jangan risau kalau macam kita bancuh air manis, nanti ada susu ke ataupun ada gula yang melekat kat sini ke, jangan risau sebab kita boleh keluarkan dan kita boleh cuci bersih-bersih. Dah kering, kita just pasang je balik. So sangat mudah untuk kita nak sediakan air minuman dekat tetamu, okey, ataupun kita ada keluarga yang besar kan. So letak je dekat satu sudut. Macam sebelum ni Iza pernah kongsikan tentang troli kayu ni, jadi kita boleh letakkan dekat troli yang macam ni untuk kita sediakan air minuman. Okey, so mungkin ini you all boleh juga untuk dapatkan, consider untuk sediakan tempat minuman yang macam ni, senang. Okey, so jumpa lagi, bye.